Umur dah lebih 40 tahun, tapi simpanan yang ada ala kadar je. Jika anda tergolong dalam kumpulan ini, boleh tonton video ini sampai habis. Sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk anda, ada tabungan yang kukuh sebelum anda bersara nanti. Kebiasaannya, orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tetapi, masalah terbesar mereka adalah komitmen bulanan yang terlalu tinggi dan tak mampu untuk menyimpan. Jadi, perkara pertama untuk anda buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan anda. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri atau suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Untuk mulakan simpanan emas, anda boleh fokus untuk menyimpan dalam bentuk emas macam ni. Dapatkan 100 gram anda yang pertama menggunakan emas account gap. Anda boleh simpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Atau anda boleh bahagikan juga simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila sudah je tak capai target 100 gram, anda boleh ulang sehingga anda berjaya. Capai target sekurang-kurangnya 1 kilogram emas dalam simpanan. Anda bersedia untuk mulakan tabungan emas? Anda boleh rujuk video yang tersepinkan untuk 5 langkah daftar akaun emas secara percuma. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.